Tentera Israel merempuh sebuah kapal misi global sumut flotila GSF yang menuju ke Gaza, melepaskan tembakan meriam air ke arah konvoi itu dan bertindak kasar terhadap aktivisnya, lapor Anadolu Agency. Tentera pendudukan Israel menggunakan keganasan terhadap kapal mereka dengan sengaja merempuh satu daripadanya, melepaskan meriam air dan mengasari secara kejam tahanan aman dari 50 negara di seluruh dunia. Jawatan Kuasa Antarabangsa untuk Menamatkan Kepungan Gaza menerusi hantaran di X. Penganjur flotila itu menggesa campur tangan antarabangsa dengan segera memberi amaran bahawa kerajaan mesti bertindak kerana rakyat di seluruh ibu kota dunia bangkit dengan kemarahan. Flotila itu yang sebahagian besarnya membawa muatan bantuan kemanusiaan dan bekalan perubatan berlayar pada akhir Ogos lalu dan dijangka tiba di pesisir pantai Gaza pada pagi Khamis kiranya tiada halangan. Seperti benda yang lekit dan juga air yang sangat kuat deras, seperti air bomba. Keadaan tim saya sekarang ni semua dalam keadaan basah kuyup. Dengan waktu sekarang 12.45 malam di atas laut yang anginnya sangat kuat. Saya tolong rekod sos sahih ni dan buktikan pada dunia bahawa Israel telah melanggar undang-undang. Tahu apa permainan mereka, sedangkan sekarang kami dan Gaza sangat-sangat tidak jauh. Sangat-sangat sikit. You ignited this. Basah, tengok. Semua basah kuyup. Semua basah kuyup, dalam keadaan yang basah kuyup. Tanpa berlaisan, walaupun mereka dah suruh kami angkat tangan, kami dah pun mengangkat tangan kedua-dua tangan kami. Kami dah mengangkat tangan kedua-dua tangan kami, tapi mereka masih juga menyimbah minyak dan juga air yang sangat kuat. Sampaikan kami punya boat damage di bahagian belakang kipas. Saya sangat-sangat dalam kesejukan sekarang ni. Kak Zizi dah kena tahan. Tiu Rahmat dah kena tahan. Ilya, Muaz, Haikal, Usul, dah ramai lagi yang dah kena tahan rakan-rakan saya.